luar hampir 80-an tapi dalaman macam 40-an. Bukan magic, tapi ini hasil kajian sebenar. Kajian ni dipanggil landmark study number 2. Dia study pengguna Shaklee yang dah ambil Shaklee secara konsisten, termasuk polifenol yang ada dalam Vivek dan Resvee. Okay, kajian ni dibuat oleh Dr. Elizabeth Blackburn, saintis yang menang hadiah Nobel 2009. Dia kaji apa jadi dalam badan orang yang ambil suplemen Shaklee bertahun-tahun, termasuk polifenol yang ada dalam Vivek dan Resvee. Fokus kajian ada 4 benda mudah. Yang pertama, sel badan. Sel ni dia macam pekerja dalam badan kita. Kalau sel sihat, kita pun sihat. Polifenol dalam Vivek bantu jaga sel kita daripada rosak. Yang kedua adalah tenaga. Dalam sel ada mitokondria. Mitokondria ni macam stesen jana kuasa 10B. Dalam badan dia beri tenaga. Polifenol ni bantu bagi tenaga lebih stabil, tak cepat letih. That's why bila ambil Resvee atau Vivek ni bertenaga dari pagi sampai malam. Yang ketiga yang paling penting adalah telomere. Telomere ni dia macam penutup hujung DNA. Lagi panjang telomere, lagi muda sel kita. Polifenol bantu jaga supaya tak cepat pendek. Jadi kita akan lambat tua. Keempat adalah keradangan dan karat dalaman ataupun oxidative stress. Badan kita ni ada karat dalaman yang dipanggil oxidative stress. Resvee dan Vivek kaya dengan polifenol bantu bersihkan karat tu dan turunkan keradangan. Dua benda ni lah yang punca pelbagai penyakit sekarang. Contohnya kencing manis, serangan jantung, kanser. Paling menarik, kajian ni tunjuk pengguna Shaklee 40% lebih lambat memendekkan telomere. Maknanya sel mereka lebih muda walaupun umur meningkat. Boleh tengok graf ni pada usia 80-an tapi usia dalaman 40-an. So jangan pelik kenapa orang ambil Vivek nampak bertenaga dan lambat nampak tua. Dia bukan sebab kulit dia cantik tapi sebab sel dalam badan kita sihat. Kalau Kak Ai boleh pilih, mestilah kita nak tua dan sihat, bukan tua dan sakit. Umur panjang dan sihat itu lebih bermakna. Jom kita mula amalkan Vivek dan Resvee hari ini.